Dari sudut pembangunan sumber manusia, Kerajaan Negeri Kelantan komited memperkukuh ketelusan penyampaian perkhidmatan awam bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negeri. Fokus utama yang pertama, pembangunan modal insan, pelaksanaan program Prolix bagi meningkatkan kompetensi, integriti dan kemahiran kepimpinan penjawat awam selaras dengan prinsip tadbir urus dan accountability. Yang kedua, prestasi dan tata tertib, pengukuhan disiplin melalui panel penasihat tata tertib serta pengiktirafan prestasi menerusi anugerah perkhidmatan cemerlang APC bagi memupuk budaya kerja berkualiti. Yang ketiga, penjawatan dan organisasi. Langkah seperti audit organisasi, penetapan tugas jelas, pusingan kerja, pengisytiharan harta dan program integriti dilaksanakan bagi memastikan accountability dan mengelakkan konflik kepentingan. Yang keempat, kesejahteraan psikologi. Inisiatif seperti My PSID, program pembangunan psikologi dan modul Smart Itqan membantu meningkatkan kestabilan emosi, profesionalisme dan kualiti perkhidmatan penjawat awam. Yang kelima, pematuhan prosedur. Semua urusan perkhidmatan dilaksanakan mengikut peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan dengan proses semakan dan perakuan yang jelas. Keseluruhan rangka ini mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan tadbir urus yang tulus, cekap dan berintegriti demi memperkukuhkan kepercayaan rakyat.